Wah, hari ini hari yang keempat ya. Di Masjid Hasanah ni juga ada perkhidmatan penderma darah daripada Pusat Darah Negara kan. Ini Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke Masjid Hasanah ni boleh datang beramai-ramai ya. Dia sebelum derma tu dia periksa tu dah kan. Dia cek dah jenis apa kata dia. Ya. Dia cek dulu boleh tak boleh. Kalau dia lulus boleh derma boleh. Maksudnya puan ke cik puan Dayang puan Dayang jadi ini puan Dayang tengah sibuk. Dah buka puasa belum? Doktor seorang doktor je ni. Tak apalah yang berkorban. Bulan puasa ni besar kepala ni. Jadi siapa yang rasa dia layak menderma darah boleh. Bolehlah mendermakan darah. Hari ni pun baru lepas makan tadi. Jadi boleh lepas makan ni derma darah Tak ada masalah. Tak ada masalah Tak ada masalah. Kok jarak darah tu berjalan laju tak boleh. Jadi terima kasihlah ada ini perkhidmatan derma darah di Masjid Al-Hasanah. Jadi jawan kita ni baru lagi baru siap dan hari ini telah digunakan dengan sebaik-baiknya. Berfungsi untuk jalankan aktiviti derma darah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah datang bersama-sama menyumbangkan darah. Sekarang ini pusat darah kita masih lagi bertahan ke kritikal? Agak-agak. Masih bertahan lagi ya. Jadi sama-sama kita jangan kata orang nak sampai darah tu dah sikit sangat sebab selalunya musim-musim perayaan ni banyak yang memerlukan darah sakit-sakit. Jadi terima kasihlah kepada doktor-doktor misi nurse yang datang hadir. Walaupun bulan puasa ni masih nyumbangkan tenaga usaha untuk kita menjamin bekalan darah kita cukup. Ya tuan. Okey, terima kasih. Tuan. Mari datang. Terima kasih datang. Kita ada apa kempen Kita ada hari ni dengan esok. Malam esok ini kita esok ada di sini. Esok hari siang ke? Malam daripada pukul 8.30 sampai 10.30. Terima kasih. Datang beramai-ramai Jangan lupa buka puasa Okey. Okey. Dan kita ada satu